Hello, selamat malam. Nama saya Franklin. Saya merupakan wartawan trafik. Di sini kita dapat lihat betapa banyaknya kereta yang lalu di negara Los Santos. Ini menunjukkan bahawa kenaikan harga minyak yang dilakukan oleh Perdana Menteri Los Santos pada baru-baru ini tidak memberi kesan kepada kehidupan rakyat. So, unilah kerajaan Los Santos. Berita seterusnya. Saya kini berada di stesen minyak di mana ada segelintir rakyat yang memaki hamun juru wang di stesen minyak kerana menaikkan harga minyak, sedangkan harga minyak tidak ditentukan oleh juru wang di stesen minyak tetapi ianya ditentukan oleh Perdana Menteri. Jadi mari kita interview tuan di stesen minyak ini. Let's go. Encik, apa pendapat encik tentang sesetengah masyarakat ataupun individu yang memarahi encik kerana menaikkan harga minyak? Oh, cik ni warga asing Okay, sorry. How do you feel when people angry because the oil price is high? Oh, dia malu kot. Apa pendapat cik dengan harga minyak yang melambung pada zaman sekarang? Siapa yang kita nak persalahkan? Kerajaan ataupun isu global? Cuba beritahu saya. Cik, saya tengah tanya ni. Masuk TV ni tau. Bersinarnya mata dia. Ada bunyi lalat ni. Cik tak jaga kedai ni, saya boleh report ni. Viral. Nanti masuk TikTok. Masuk TikTok. Kita buat compilation. Habis lalu.